Masa itu tuan-tuan, bila kita tengok satu orang kena ujian, cepat-cepat kita baca doa. Tuan-tuan tengok satu orang kena ujian, kena bala, tuan-tuan cepat-cepat baca doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nabi kata siapa-siapa yang bila dia tengok satu orang kena bala, musibah, dia baca doa tu, dia tengok atau dia dengar orang kena bala, kena musibah, kan tu kena penyakit ke, kena apa-apa yang teruk lah, dia tengok alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan afiah kepada aku, yakni keselamatan. Kau beri aku keafiatan. Mimma btalahu bi, Kau jaga aku daripada terkena apa yang kena kepada dia. Mimma btalahu bi, Engkau uji dia, kau tak uji aku. Alhamdulillah, kita puji Allah. Nabi kata dia tak akan kena bala tu, dia tidak akan terkena ujian itu pada diri dia. Kita tengok orang kita takut kan, kita naik seriau, kan, tengok anak orang sakit, seriau ni macam mana kalau kena anak aku, kan. Kita tengok satu orang kena ujian, macam mana kalau kena kat aku, kita seriau. Macam mana kita nak menjaga, melindungi, memberikan keselamatan kepada diri kita dan keluarga kita? Kita amal doa tu. Doa tu.